Kita ingin mengucapkan takziah kepada keluarga yang berhormat Datuk Bong Mokhtar atas pemergiannya. Beliau merupakan seorang ahli politik yang telah menjadi ahli parlimen selama 6 penggal. Bukan 1 penggal, 2 penggal, 6 penggal. Dan telah berkhidmat di bawah Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga belakangan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. 6 kali. So kita tahu dia merupakan satu seorang yang kontroversial. Walaupun dia kontroversial, tapi kita kenangkan jasa-jasa beliau lah. Jasa beliau sebagai seorang MP. Macam mana seorang MP boleh menang 6 penggal di satu kawasan Kinabatangan. Ini adalah satu pencapaian beliau. Dan saya ingin mohonkan doa lah agar keluarga dia bertenang, bersabar mengalami masa-masa yang pahit ni, dan berharap agar rohnya kembali kepada Yang Maha Esa.